Apa hukum orang Muslim menghadiri acara siraman air ke tangan orang buza yang sudah meninggal sebelum jasadnya dibakar? Kita bisa gini lah, kita tahu satu Islam tu dia sign dengan kafir, sign dia sign dia balik dia sign kafir. Tak apalah, dia sign kafir kena dakwah yang Islam. Kita tak dakwah dia masuk akhirat. Dakwah dia kalau kita sayang kafir kena dakwah. Kita dakwah dia ada sekali dah ada. Dua dah cukup tiga kali apa pada tu par. Di akhirat gigi dia ada macam nak kira kita. Kita dah dakwah dia tu sakut dah. Yang gamal. Lepas tu boy tu kita dah sayang orang kafir dah. Tu kita jiran kita dah tak ada musuh gapo aja. Sayang tak apa, tak ada salah, sayang. Padahal keadaan itu waris-waris kita tu mopok. Ada mopok bagi sayang itu kafir tu lah mati. Apabila mati pak tu lepas tu ya adalah tengok ada Fobuza mati ya tak diwak no. Pada ada 3 hari bakar, minggu bakar, 100 hari bakar, 3 bulan bakar, 2 bulan bakar, ikutlah tengok keadaan orang kaya resok tu. Lepas tu bos apa belum ada nak bakar tu ada bukan kalau mati baru-baru tu ya tak mayat pak tu mayat duk betul ya tak tidur tu. Lepas tu orang masuk karup sok. Lepas tu masuk pak tu ambil air ke tangan orang juga tangan. Tak nak orang masuk tu. Lepas tu orang Islam kita masuk buat gutu ketik. Boleh dah. Tak boleh lah. Ya kalau sakut dengan agama tak boleh ya haram tu sakut dengan agama. Tu dah supaya kita pergi bakar cuitai. Waitu. Jadi Syekh akan cuitai dah. Lepas tu kita akan cuitai 3 waitu orang Syekh mati dia. Tak boleh. Tapi yang ada bakar cak merah lah. Cak merah tak hormat majlis dia pula tak boleh. Ayam murah bakar cak merah. Cak merah ya cak pak reng-reng kan. Cak hak sederhana. Ada tengah. Kita nak pergi dapat kita tahu nak pergi pak mungkin sayang kafir. Lepas tu nak pergi pak ngansuk apa tu tepok bagi sayang kita tu. Mak ya tu rasanya. Gira nak pergi jalan pak awak ya pak gapung kita sayang bagi. Kita saja apa yang sakut dengan pitikam sasana tak boleh. Sakut dengan agama ya tak boleh. Apa ni jual hai le tangan tak boleh tu. Sakut dengan sel pitikam sasana tu tak boleh tu. Gitu lemah di mayat tak boleh. Gitu lemah di mayat. Gitu tolong dah cuahai le tangi. Tak boleh lah kau tu pakai cuitai tak boleh. Pakai cuitai dia. Tak sakanlah kacu utih apa. Cak utih kita hormat kau tu. Tapi Islam itu tak boleh pakai cuitai ya haram dah. Apa? Wah itu ingat cuitai tak boleh. Jauh agama remo dia buat gitu. Tak boleh rek. Wah itu ingat cuitai.